Dalam dunia yang makin laju, makin bising dan makin keliru. Jadi, siapakah kita? Jati diri unggul bukan sekadar identiti. Ia merupakan kekuatan yang terbentuk daripada nilai, prinsip dan kesedaran diri. Orang yang ada jati diri unggul, dia tak mudah terikut. Dia tahu hala tuju dia. Dia yakin dengan diri dia. Jadi, bila dia diuji, dia tetap. Tapi, hari ini ramai yang hilang arah. Mau ikut trend ataupun tidak mau ketinggalan trend. Jadi, persoalannya, Macam mana kita nak bina jati diri unggul dalam dunia sekarang? Topik ini mungkin kedengaran klasik. Tapi bila kita fikir balik, benda ni serius. Kalau kau tak kenal diri kau, kau akan hanyut. So, kita nak buat satu analisa. Bolehkah kita faham maksud jati diri unggul? And betapa pentingnya jati diri unggul ni dalam kehidupan kita. And yang paling penting sekali, bolehkah kita capai segala benda ni? Ikuti perjalanan kami. Selepas ni, kita akan jumpa orang awam, kita akan tanya pendapat diorang. Dan mungkin, lepas ini, kau akan tanya-tanya, aku ni siapa? Assalamualaikum Kak. Busy tak? Kami ada nak tanya sikit soal sedikit. Boleh tak? Boleh. Okay. Pada petang ni, kami nak tanya sikit soal sedikit pasal jati diri. Soalan yang pertama, pada pendapat akak-akak sekalian, apakah kefahaman ataupun maksud tentang jati diri? Kalau macam kefahaman pasal jati diri yang unggul ni, bagi saya macam nilai murni yang baik yang positif macam tu. Contohnya macam disiplin, integriti dengan tanggungjawab Jati diri ni dia bagi setiap orang dia sebagai kompas. Sebab bila kita tahu ke mana kita nak pergi, siapa diri kita, kita takkan mudah terpengaruh dengan benda-benda luar. diri ni kita tahu siapa diri kita lah. Seterusnya kita berpegang dengan prinsip yang betul walaupun waktu yang sukar. Soalan seterusnya, Adakah abang rasa untuk dalam keadaan persekitaran sekarang dengan zaman sekarang ni, contoh media massa, rakan atau budaya sendiri dekat sini, dia dapat membantu untuk pembentukan jati diri sendiri? Bagi abang sangat membantulah. Bagi saya dekat macam kawasan sekeliling ni, mungkin dia boleh mengganggu saya punya jati diri. Bagi saya tak banyak pun sifat jati diri dalam persekitaran yang saya tengah hadapi sekarang. Saya lagi kat universiti ni, contoh macam abang ada join banyak kelab. Contoh kelab Millimats, dia membantu abang lah cara nak mengurus sesuatu. Pengalaman saya ni jenis yang tak merokok, tak pun tak isap vape. Tapi bila dekat sekeliling yang macam ni, kawan-kawan semua isap, kita hampir terpengaruh. Nampak persekitaran saya ni lebih kepada sifat selfish. Ya. selfish. Tapi ada juga dalam kelompok yang saya menyertai, which is sukan lah. Dalam sukan ni memang ada banyak jati diri. Which is sukan ni banyak bagi kebaikan dalam hidup saya, beri saya berkembang. Untuk soalan yang ketiga, yang soalan terakhir, boleh akak ni tolong cadangkan satu langkah atau inisiatif yang boleh dilaksanakan untuk kita bantu untuk membina jati diri unggul dalam kalangan masyarakat.
masyarakat bagi awang besar sangat, itu lebih kepada tanggungjawab kerajaan. Tapi kalau untuk persekitaran dalam universiti, abang rasa pihak universiti basically lah memang kena buat program-program lah yang bantu bentuk jati diri pelajar-pelajar ni. Contohnya macam Imat Komuniti, membantu pelajar untuk menguruskan program. Macam yang kita dah tahu sekarang ada program PLKN yang dianjurkan. So yang tu pun sebenarnya dah jadi satu inisiatif kerajaan lah untuk buat mengunggulkan lagi jati diri dalam kalangan anak-anak muda. Tapi kalau nak minta cadangan, saya rasa dekat universiti ni kalau kita buat program macam PLKN juga, 4 lapis yang dapat naikkan keunggulan jati diri. Ada juga program Ksatria. Jadi bagi saya dah banyak inisiatif lah yang kerajaan gunakan untuk naikkan keunggulan diri jati diri dalam masyarakat. Kalau kita nak mempunyai jati diri yang kuat, kita kena tahu nilai-nilai murni. Kita kena tahu nilai-nilai murni, kita kena ada prinsip yang jadi pegangan untuk hidup kita ni. Kita kena tahu kita nak jadi apa, kita kena tahu siapa diri kita. Seterusnya, kami turut melakukan soal sidik berbentuk Google Form dan antara soalan yang ditanya adalah seperti yang berikut. Soalan yang pertama kami tujukan kepada responden adalah apakah maksud atau kefahaman anda terhadap konsep jati diri unggul? Dan antara respon yang menarik perhatian kami adalah tahu membezakan perkara yang benar dan perkara yang salah, tidak melakukannya jika mengetahui perkara tersebut salah. Kita pergi kepada soalan berikutnya. Apakah faktor utama yang membentuk jati diri anda sekarang? Sebanyak 41.7% responden menjawab pengalaman hidup, 37.5% menjawab keluarga dan 20.8% memilih pilihan jawapan sekolah atau pendidikan. Kemudian, soalan yang ditujukan kepada responden ialah apakah ciri-ciri utama yang anda angkat sebagai jati diri unggul? Dan majoriti yang menjawab adalah seseorang yang mempunyai sifat jujur dan amanah, bertanggungjawab dan berintegriti tinggi merupakan boleh dikatakan sebagai seseorang yang mempunyai jati diri unggul. Kemudian, kami turut meminta responden untuk memberikan cadangan atau inisiatif yang boleh dilaksanakan untuk membantu kita membina jati diri yang lebih unggul. Dan antara jawapan yang sangat menarik ialah beranikan diri dalam berdepan dengan kehidupan sebenar. Jangan terlalu manja sehingga tidak mampu membuat keputusan sendiri. Kita kena tonjolkan diri dan bergaul dengan masyarakat. Kita semua sedang mencari sesuatu, keyakinan, arah, kekuatan dalaman. Dan dalam pencarian tu, kita selalu terlupa. Semua jawapan tu bermula dari dalam diri kita sendiri. Jati diri unggul bukan benda yang datang sekelip mata. Ia terbina melalui kesedaran, kegagalan dan keberanian kita. Ia tentang menjadi siapa kita, bukan siapa orang mahu kita jadi, tentang nilai bukan validasi. Kalau saya rasa jati diri ni dia ada kesedaran terhadap budaya dan warisan. Lepas tu, seseorang yang ada jati diri yang tinggi ni Baik. Okey, soalan seterusnya.